Sedar tak sedar, sudah seminggu kami berada di bumi yang sangat cantik dan indah ni. Sepanjang kami berada di Kashmir ni, kami dapat melihat, merasai sendiri keindahan bumi yang bertuah ni dan juga mengenali adat budaya warga tempatan di sini. Pada episod yang terakhir ni, kami berpeluang menunggang kuda sambil mendaki di lereng-lereng bukit yang bersaji hingga ke tempat yang digelarkan sebagai mini Switzerland. Dan juga kami merasai menginap di houseboat yang terletak di sebuah tasik yang dikenali sebagai Dal Lake yang berada di Srinagar.